Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat sentiasa, insya-Allah. Bersama lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 bersama Ustazah Salmi. Baik murid-murid, cuba kamu lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Siapa tahu? Apa dia? Gula-gula? Bukan. Ini ialah gambar. Betul. Ini ialah gambar otak. Otak berada dalam mana? Di mana berada otak ni? Otak berada di dalam kepala manusia. Apa fungsi otak ni murid-murid? Ya, fungsi otak untuk kita berfikir, untuk membezakan baik dan buruk, sebagai fungsi keseimbangan badan, untuk menyimpan memori-memori kita. Jadi, banyak tak fungsi otak ni? Banyak. Haiwan ada otak tak? Ada. Haiwan ada otak. Sama macam kita pun. Kita pun manusia ada otak juga. Cuma yang membezakan otak kita dan otak haiwan ialah otak manusia mempunyai akal untuk berfikir dan membezakan antara baik dan buruk. Okey, otak manusia mempunyai akal. Akal ni digunakan untuk membezakan antara baik dan buruk. Jadi untuk membezakan antara baik dan buruk tu, kita mestilah menggunakan akal untuk belajar ilmu. Macam-macam ilmu yang kita perlu pelajari untuk panduan kita di dalam kehidupan. Jadi murid-murid, kamu rasa apa tajuk yang kita akan pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Kamu boleh buka muka surat 128 buku teks Pendidikan Islam tahun 3 kamu. Baik, kita mulakan dengan dalil nakli. Dalil nakli ni ialah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, yang membuktikan kenapa kita perlu menuntut ilmu. Okey, sama-sama kita cuba baca. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sekali lagi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Okey, apa maksudnya? Maksudnya ialah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Okey, daripada apa yang kita faham tentang hadis ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa menuntut ilmu ialah fardu bagi semua orang Islam. Maksudnya semua orang Islam mesti belajar menuntut ilmu. Apa-apa ilmu pun mesti dituntut. Yang penting mestilah ilmu yang betul, jangan ilmu yang salah ataupun sesat. Baik murid-murid, ilmu ni
pasal solat 5 waktu, nanti saya tak berdosa sudah sebab awak dah belajar. Tak boleh. Okey, solat fardu, ilmu mengenai solat fardu, macam mana cara bacaan dalam solat, cara perbuatan dalam solat, mesti setiap daripada kita belajar sendiri, tidak boleh wakilkan pada orang lain. Okey, boleh faham ilmu fardu ain? Okey, lagi ilmu fardu kifayah pula. Apa dia ilmu fardu kifayah? Okey, ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contohnya solat jenazah. Okey, beza dia, kalau yang tadi fardu ain ni wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Maksudnya setiap orang Islam mesti kuasai ilmu fardu ain. Tapi kalau ilmu fardu kifayah wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Maksudnya kalau ada orang sudah buat, yang lain tak buat, tak belajar ilmu tu pun tidak mengapa. Maksudnya boleh diwakilkan lah. Contohnya belajar tentang solat jenazah. Kalau ada yang tak belajar, tidak mengapa kalau ada yang lain sudah belajar di kawasan sesuatu tempat itu. Tapi kalau semua orang tak belajar tentang solat jenazah, maka semua orang di kawasan ataupun tempat itu jadi berdosa. Kalau tiada langsung yang belajar mengenai solat jenazah. Tapi kalau ada sudah orang yang belajar, seorang ke dua orang ke, maka yang lain terlepas daripada dosa. Okey, boleh faham? Baik, kita tengok contoh lain bagi ilmu fardu ain. Apa lagi yang lain? Contoh-contoh lain, ilmu yang wajib seorang umat Islam tu belajar. Okey, yang pertama ialah solat lah. Solat yang 5 waktu tadi tu, yang subuh, asar, maghrib, isyak, yang itu memang wajib kita pelajari. Kalau nak tambah lagi solat-solat, ilmu tentang solat lain, solat sunat, itu lebih baik. Tapi solat 5 waktu itu mesti kita sendiri wajib belajar. Okey, kemudian ilmu tentang adab dan akhlak. Setiap daripada kita kena belajar tentang cara untuk beradab dan cara untuk kita berakhlak terhadap orang lain ataupun terhadap perkara-perkara lain. Kemudian ilmu bacaan Al-Quran. Kita kena tahu cara membaca Al-Quran. Kita kena belajar cara membaca Al-Quran. Wajib kepada kita untuk belajar membaca Al-Quran. Tak bolehlah wakil. Awak je lah baca, saya tak payah baca ya. Semoga saya dapat pahala. Tak bolehlah macam tu. Kita kena sendiri belajar. Setiap daripada kita kena belajar sendiri menuntut ilmu untuk membaca Al-Quran. Tuntut ilmu macam mana cara nak baca dengan bertajwid, macam mana cara nak baca ayat Al-Quran dengan betul. Okey. Kemudian lagi contoh ilmu fardu ain yang lain, akidah. Contoh ilmu akidah tentang ketuhanan. Macam mana kita nak mempercayai Tuhan. Siapa Tuhan kita, apa sifat Tuhan kita. Jadi kita kena tahu. Kemudian ilmu tentang ibadah. Ibadah macam mana kita nak buat haji, macam mana kita nak membersihkan diri, toharoh. Toharoh ni kebersihan. Macam mana kita nak membersihkan diri. Kalau lepas kita buang air besar, macam mana caranya untuk membersihkan najis. Macam mana caranya untuk menghilangkan kekotoran. Jadi ini antara ilmu-ilmu yang mesti setiap orang Islam belajar. Okey, namanya ilmu fardu ain. Tidak boleh wakil-wakil. Setiap orang mesti belajar ilmu-ilmu ini. Baik, seterusnya kita ada contoh-contoh ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah tadi apa? Kalau ada yang sudah buat, yang lain tidak buat, tidak apa. Maksudnya tidak berdosa. Okey, contohnya ialah solat jenazah. Kalau ada yang sudah belajar mengenai solat jenazah, maka yang lain terlepas daripada dosa. Kemudian ilmu muamalat. Ilmu muamalat ni maksudnya ilmu ekonomi. Tentang ekonomi. Jadi kalau ada yang sudah belajar, maka yang lain terlepas.
Okey, lagi ilmu sains, tentang alam, tentang kajian-kajian. Kalau ada yang sudah belajar, maka yang lain terlepas dari dosa. Okey, kemudian ilmu falak. Apa tu ilmu falak? Ilmu yang tengok angkasa lepas tu, yang tengok bintang, yang tengok bulan, itu namanya ilmu falak. Dan ilmu perubatan. Ilmu perubatan ni macam-macam lah. Nak kenal pasti penyakit, untuk menjadi doktor, untuk menjadi jururawat. Jadi kalau ada yang sudah menuntut ilmu ini, maka terlepaslah semua orang di kawasan itu daripada dosa. Berbeza dengan ilmu fardu ain tadi, kalau kita tak tuntut, kita tak pelajari ilmu ni, maka kita sendiri berdosa. Sebab ini ilmu yang wajib setiap orang tuntut dan pelajari. Okey, baik, kita kembali semula kepada muka surat 129 buku teks. Okey, kita tengok pula bahagian kepentingan ilmu fardu ain. Apa dia kepentingan kita pelajari ilmu fardu ain ni? Okey, yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Okey, kalau kita belajar betul-betul tentang solat, kita belajar tentang adab, kita belajar tentang bacaan Al-Quran, akidah, jadi kita dapat melaksanakan apa yang Allah minta ataupun perintah Allah dengan baik. Kalau kita tak belajar, contohnya kita tidak belajar solat dengan betul, macam mana kita nak solat dengan baik? Macam mana kita nak tahu apa itu bacaan dalam solat, yang wajib, yang sunat? Jadi, sebab itu pentingnya kita belajar ilmu fardu ain. Okey, yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Membentuk peribadi yang sempurna. Macam tadi, kita belajar mengenai adab dan akhlak. Jadi dalam ilmu adab dan akhlak tu diajarkan cara-cara untuk kita hidup, cara kehidupan kita seharian, apa yang perlu kita lakukan dalam makan, dalam waktu tidur, dalam waktu nak keluar rumah, dalam waktu kita bersosial dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa. Jadi disebabkan itu dia dapat membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Bila kita belajar ilmu fardu ain ni, kita dapat menzahirkan, menunjukkan adab yang baik. Kita menunjukkan ciri-ciri seorang Islam yang baik. Secara tidak langsung, orang akan nampak agama Islam ni agama yang cantik, agama yang indah. Dalam ilmu fardu ain juga diajar tentang taharah, kebersihan. Jadi orang agama lain nampak, okey, agama Islam ni agama yang mengajar tentang kebersihan. Jadi sebab itu dengan belajar ilmu fardu ain tadi dapat menegakkan syiar Islam. Kemudian yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Hidup bahagia dan sejahtera. Kalau kita belajar ilmu fardu ain tu, belajar solat, kita percaya kepada Allah. Apa-apa masalah kita minta kepada Allah. Kita tahu Allah ialah pemilik sekalian alam. Jadi apa-apa masalah kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, maka kita akan tenang bila berlaku setiap masalah dalam hidup kita. Dan hidup menjadi bahagia dan sejahtera lagi. Sebab apa? Sebab kita orang yang belajar adab dan akhlak. Kita tahu cara-cara untuk beradab terhadap orang lain. Jadi kehidupan kita akan lebih bahagia dan sejahtera. Okey, kita pergi pula pada kepentingan ilmu fardu ain. Kepentingan ilmu fardu kifayah. Apa dia kepentingan? Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Macam dalam solat jenazah lah kan. Dalam solat jenazah, macam mana kita diajar cara untuk mengkebumikan, mengkafankan jenazah, cara memandikan jenazah, yang mana semua itu memerlukan kerjasama oleh ramai orang. Jadi dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama secara tidak langsung. Masing-masing nak membantu dan menolong. Kemudian kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Macam saya sebut tadi, ada macam-macam jenis ilmu yang kita boleh pelajari. Contohnya ilmu falak, ilmu sains, ilmu perubatan. Jadi ilmu-ilmu itu dapat melahirkan pakar. Contohnya doktor, pakar astronomi dalam pelbagai bidang. Okey, nombor 3,
meningkatkan ekonomi negara. Jadi sebab itu pentingnya orang Islam ni belajar tentang muamalat, macam saya cakap tadi, cara-cara untuk menguruskan ekonomi negara, menguruskan kewangan. Okey, dengan itu dapatlah meningkatkan ekonomi negara. Dan akhir sekali, kepentingan untuk fardu kifayah ialah umat Islam bertambah maju. Bila kita pelajari macam-macam ilmu fardu kifayah tadi, seperti sains, ilmu matematik, ilmu falak, ilmu perubatan, maka umat Islam akan maju dan tidak ketinggalan. Jadi penting kita belajar ilmu fardu kifayah. Dan wajib kita belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain wajib dipelajari oleh kita semua, dan ilmu fardu kifayah mesti dipelajari oleh sebahagian umat Islam. Tapi sama-samalah kita berlumba untuk belajar ilmu fardu kifayah. Okey, pada muka surat 130 kita baca sama-sama. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Beliau merupakan seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Rahsia kejayaan beliau ialah ikhlas, sentiasa berdoa, sabar, menjaga masa. Beliau yang dimaksudkan ialah Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Dipersilakan. Okey, ini ialah majlis penyampaian anugerah. Okey, kita tengok dialog perbualan Nabil. Muka surat 131. Tahniah atas kejayaan mendapat anugerah tokoh murid cemerlang tahun ini. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan yang lain? Terima kasih. Kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Okey, apa Nabil jawab? Kepentingannya ialah mudah memahami isi pelajaran, ilmu bertambah berkat, bermotivasi untuk belajar, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari, disayangi guru dan rakan, diangkat darjat di sisi Allah. Boleh kongsikan doa belajar yang selalu diamalkan? Doa belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perkongsian. Okey, demikianlah situasi di dalam gambar tentang majlis penyampaian anugerah tokoh murid kepada Muhammad Nabil. Okey. Jadi berdasarkan apa yang Nabil cakap tadi, adabnya ialah dia mesti ikhlas dalam menuntut ilmu, sentiasa berdoa supaya ilmu itu dapat masuk dan dapat dia belajar dengan baik. Kemudian sentiasa kena sabar untuk menuntut ilmu. Ada ilmu yang susah, ada ilmu yang senang untuk dituntut. Jadi kita kena bersabar dan menjaga masa dalam menuntut ilmu. Jadi murid-murid, kamu sudah faham kepentingan kita menuntut ilmu dan bahagian-bahagian ilmu. Saya harap kamu dapat amalkan dalam kehidupan seharian kamu tentang adab-adab untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu fardu ain serta ilmu fardu kifayah dalam kehidupan. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum.